Okey, assalamualaikum guys. Okey guys, hari ni hujan guys tu. Hujan dah 1 hari lah. Tak berhenti guys. Tak perasan. Okey, kita balik kampung Kota Baru 2, 3, 4, 5, 6 hari. Yang ni mertua saya punya anggur guys. Dia dah buat guys. Okey. Boleh lah. Tinggi, macam tinggi sangat pun ada juga. Okey guys. Ni. Kenapa ni keluar? Dua ekor ni memang keluar lah. Sebab rasanya dia kena buli kot sebelah dalam tu. Jom kita tu semua duduk kat tepi tu. Lapar lah tu. Lapar ke? Besar dah ni. Ni rasanya dah masuk 2 bulan seminggu kot. 2 bulan seminggu. Okey lah, kita tengok telur guys. Telur kena maintain ni lah. Siapalah buka ni, tak belik-belik. Okey guys, ada telur. Ada satu telur arak. Jom kita ambil terus sebelum dia pijak-pijaknya. Alamak, salah kunci guys. Boleh pun guys. Nak telur boleh? Macam tak bagi ya. Tepi. Satu. Baru bertelur ni yang rasanya yang kecil ni. Dia memang telur dia kecil. Sawit, mentega. Sorry. Terperanjat ke? Makanan masih ada guys. Alhamdulillah guys. Kalau kita pakai yang jenis letak dalam pipe ni, satu memang jimat lah. Satu lagi tak kena hujan guys. Yang penting tak kena hujan. Ini tak ada ni telur. Biar betik. Ada satu je. Tikus masuk lagi guys. Sebab sebelah sana kita tak buat lagi. Tikus. Satu je. Tikus masuk guys. Telur dia. Tikus masuk ni guys. Memang seharum bunga teh ayam dah terbang kita ni. Sebab basah kan. Bila basah memang dia bau hapak tu lah. Ni time-time hujan ni, patutnya kita kena patutnya ni ada tak tikus. Patutnya kita kena sebelum hujan sampai kan, musim monsun ni kita kena tukar tanah lah. Tanah ni memang dah agak teruk dah ni guys. Banyak dah rumput naik ni sebab hujan kan. Kita kena, sebelum dia membesar kita kena cabut lah rumput ni. Ni rumput kapet cantik. Kita biar dia membesar. Ini apa hal ni macam ni? Siapa ambil sampai macam ni? Dengan tanah-tanah tercabut. Siapa makan banyak sangat sini? Tu guys. Tanah-tanah pun hilang ni guys. Berat ni. Kita dah cakap kalau nak ambil tu pakai gunting. Satu lagi cara nak ambil ni kan, sebenarnya jangan ambil daun saja. Ambil sekali dengan batang sampai ke bawah tu kan. Baru dia tumbuh batang baru. Ni kalau ambil macam ni, daun mana tumbuh dah guys. Dia tumbuh dah
pucuk baru. Jadi rugilah kalau dia tumbuh pucuk baru. Dia tumbuh kat atas ni guys. Nampak tu. Dia tumbuh kat atas. Lepas tu daun dia jadi kecil lah kalau kita ambil style macam ni. Tu. Patutnya kita kena potong dari bawah macam ni. Ni macam ni. Ni siapa nak makan dah ni? Aduh. Adalah tu orang yang ambil tu tak berapa. Kita dah beritahu dah cara ambil semua tu macam mana. Panjang sangat dia ni. Okey, ini panjang sangat, kita akan potong yang panjang ni. Kita takkan bagilah dia pergi panjang sangat. Kita nak bagi dia pergi main kat sini je. Supaya bawah ni nanti kita akan buat kerusi guys. Boleh duduk-duduk lah. Ni macam ni kerusi ni. Boleh duduk bawah ni. Okey guys, ada 2 je telur. Hai, masalah ni. Macam mana ada 2 je telur? Sepatutnya BPR tu ada 5 kot. Saya tak apalah. Tengok arbok pula. Makin banyak dah tak ayam kat sini. Sakit otak betul lah. Okey, jadi kita kena buat something lah kat sini. Makin banyak ayam apa ni? Ayam kampung. Ayam kampung dia. Salah dia tak letak dalam apa ni? Sangkar kan. Sangkar banyak ni guys. Ini 1, 2, 3, 4 ada. Banyak sangkar tapi tak guna kan. Alamak. Okey. Are you okay? Air makanan dia dah habis ni. Tak apa. Yes. Yang besar-besar ni ada orang tempah dah, tapi dia tak nak yang besar, dia nak yang kecil. Dia nak yang kecil besar-besar macam tu. Tapi yang tu pun tak, yang tu betina tu. Tak ada jantan guys. Jantan memang susah dapat ke guys? Kalau tetas ayam ni. Bolehlah buat telur kan. Nanti kita buat sangkar penelur. Sangkar penelur ni kecil je guys. Seko asing-asingkan dia. Okey guys. Okey, nanti kita tengok atas lah pula guys. Sambung ke atas guys. Alamak. Sen guys. Aduh. Butter hilang guys. Alamak. Saya bukan kedekut guys, tapi dia memang banyak lah barang yang saya beli tu. Patutnya dia minta lah kan. Minta tin, nak butter sikit pun tak ada, tak siap lagi tu. Nak kena buat ni pagar sini tak siap lagi. Ada banyak lagi nak pakai sebenarnya butter tu. Saya saja letak kat sini supaya nak bagi nampak cantik kan, ada petak. Alamak. Masalah. Kan minta lah. Ni dia buat butter kat sini guys. Tak patut kena minta. Ni pun ni saya punya ni guys. Saya nak buat kat belakang tu. Dia suka-suka hati dia ambil guys. Alamak. Semua dia ambil yang saya punya guys. Jam betul saya. Yang tu kita kena bisik-bisik guys. Bisik-bisik. Banyak lah kot. Ambil je lah. Pakai yang pecah-pecah ni kan. Kenapa nak pakai? Aduh. Salah betul. Itulah bila kita duduk dengan dekat rumah orang kan. Memang macam tu lah guys. Tapi memang dalam hati. Sebab menyakitkan hati betul lah. Ni kita punya
greenhouse guys. Greenhouse ni tengah buat lagi guys. Ni tempat jalan kaki dia. Takkan dia ambil semua saya punya lantai yang petak tu guys. Saya beli kot. Habis ni. Mana? Alamak. Masalah. Ni greenhouse saya lah. Saya dalam proses lagi guys. Tak sempat lagi guys. Banyak sangat kerja guys. House ni saya nak buat sistem macida guys. Yang melon gantung tu kan. Satu pokok boleh berbuah 20 biji buah. Macam tu guys. Lepas tu ni pisang tanduk guys. Pisang tanduk ni saya ambil dekat kebun kawan saya dekat Negeri Sembilan guys. Ni ada 1, 2, 3, 4. Asalnya ada 4 tapi ada yang ni yang sihat sangat ni. Anak-anak dia memang kena cantas lah supaya dia fokus satu pokok saja. Macam tu guys. Aduh guys. Inilah masalah dia guys. Salah satu lagi, dia tumpang telur kat sini. Lepas tu dia tak tutup rapat tau guys. Nampak? Dia tak tutup rapat. Bila tak tutup rapat, air jadi wap tu jadi lebih. Dia punya apa ni, orang kata humidity lebih. Jadi bahayalah untuk telur ayam. Dia akan rosak lah. Macam tu guys. So kita kira dulu, kadang-kadang hilang guys telur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 16, 17, 18, 19. Betul hilang guys. Sepatutnya ada 21 guys. Kenapa ada 18? 5, 10, 15, 15 tambah 19. Patutnya ada 21 guys. Yang tu masalah. Saya tak tahulah diorang ni masalah apa kan. Kenapa nak ambil saya punya telur kan guys. Alamak. Benda ni dah jadi lama dah guys. Cuma saya sabar kan. Dah lama dah guys. Setahun 2 tahun kan. Untuk telur ni setahun lah. Untuk benda lain tu ada banyak lagi yang hilang tu kan. Itu masalah dia guys. Tu tak tutup kemas. Tu air melimpah guys. Kalau tak tutup kemas, dia jadi wap tu jadi banyak. Wap air tu kan. Masalah. Aduh. Itulah saya punya panggil, saya punya stres lah. Aduh. Itulah. Takut tu pun nanti ada juga yang ringan tangan pergi petik kan, sayur-sayur kita punya kebun kan. Betul tak guys? Dah kat sini pun dah ringan tangan mengutip. Okey guys ni. Banjir ni kan. Ni anak pokok basil. Basil itulah yang panjang tu. Kita dah ada dah. Cuma kita tanam dengan benih. Memang hidup lah. Ni pokok basil, ulam basil. Ulam dil, bukan basil. Salah guys. Ulam dil. Ni bunga matahari ni mati sebab hari tu ni bunga matahari isteri saya lah. Dia tanam. Dia bukan pasal angin yang tolak. Masa dia angkat tu jatuh. Jadi rasanya rasanya dia punya akar tu terkepak, putus. Yang lain okey, cantik guys. Semua sihat-sihat. Alhamdulillah guys. Ni pun dah besar. Tu pun anak-anak pokok semua dah besar. Dari kerata batang kan kita buat. Semua dah besar-besar. Cantik-cantik guys. Ni pokok orkid kita pun alhamdulillah lah guys. Dia suka duduk sini. Ada daun baru. Ini daun pokok ni lah yang paling lama guys. Dia dia berbunga guys. Tahan. Yang ni yang Cameron punya guys. Yang RM50 tu guys.
Yang RM38 yang ni. Lain rupanya dia punya apa ni daun dia. Daun dia yang ni jenis panjang sikit. Yang tu jenis bulat cantik lah. Bulat cantik, daun dia besar. Sangat-sangat cantik guys. Alamak. Oh ni berbunga semua. Ni pun orchid kita yang kita buat wall hanging ni. Dah berbunga guys. Bukan berbunga lah, ada baru baru keluar pucuk dia tu guys. Ni ada anak dia ni guys. Memang cantik lah. Memang okey lah buat style wall hanging ni kan. Yang ni pun makin besar guys. Senang jaga dia. Tuang air je. Nanti biar air keluar dari atas, dari bawah. Kira okey tu. Memang cantik guys. Okey, ni keratan batang. Penuh guys. Banjir. Keratan batang apa ni, rosemary. Okey, kita nak kena buang ni air dia ni. Penuh sangat ni guys. Bahaya. Okey, keratan batang rosemary. Rosemary kita tu kan dah besar, lepas tu kita potong batang dia. Ni keratan batang dia guys. Boleh tanam guys ikut keratan batang. Lagi itu dia guys. Okey. Sebab kita letak kat sini supaya nak kena matahari kan. Sekali kita tak balik lama, so dia kenalah hujan masuk terus. Direct. Banjir, tenggelam. Alhamdulillah guys, semua hidup guys. Ni ada satu mati. Ada akar coet. Tapi mati lah, buang lah. Ni pun mati. Mati kita buang. Yang hidup je kita. Ni ada ni. Tu dia baru duduk. Apa ni? Baru duduk cakap-cakap pasal dia dah balik dah guys. Alamak.